Okay, so hari ini kita belajar muka surat apa ni? 8. Surat 8. Okay, apa soalan C? Bahagian C. Tengok bahagian C dulu. Ni cikgu memang terlupa nak ajar you guys hari tu. Dia beri fungsi f dan fungsi gubahan fg. Tentukan fungsi g bagi setiap yang berikut. Okey, nombor 1 soalan dia. Terus kepada soalan ya. Nanti awak boleh salin terus ya. Fx sama dengan x tolak 2. Okey, so fx sama dengan x tolak 2. Okay, ini rakaman. Jadi tak boleh buat bunyi banyak sangat So fgx. Fgx apa benda ni? Nanti boleh dengar suara saya ni tu. Okay. Okay, x tolak 5 bagi apa? 6. Okay, ni gabungan f dengan g digabung. Ini f sahaja. Soalan dia, cari fungsi g. Alamak, macam mana tu? Cari fungsi g. Macam mana kita nak pisahkan gabungan ini supaya kita boleh dapat gx sahaja? Ingat tak, itu kita belajar gabungan fg, gf semua tu kan? f2, g2. Okay, semua ada dalam exam nanti Cuma sekarang ni, yang ini macam mana kita nak keluarkan G dari gabungan F tersebut. Okay, so kita panggil ini kalau kita lihat, yang kita nak keluarkan adalah G G, betul tak? Okay, F dengan G. Kita tengok cikgu panggil ni teknik kanan. Teknik kanan? Teknik apa? Teknik kanan. Awak tengok balik video nanti teknik kanan. Itulah lebih kurang. Betul je teknik ni. T-A-K-N. Okay, teknik kanan. Okay, teknik kanan. Kenapa cikgu panggil dia teknik kanan? Sebab antara F dengan G, kiri kanan, yang kita nak keluarkan adalah G. G ni sebelah kanan kan? So cikgu panggil dia teknik kanan. Kenapa cikgu panggil teknik kanan? Sebab nanti ada sebabnya. Okay, supaya kita dapat highlight, yang kanan ni kita nak keluarkan. Okay, ada yang kiri kita nak keluarkan. Itu soalan D nanti. Itu soalan D. Sabar So, jadi macam mana kita nak keluarkan G ni dari fungsi fg kita? Okay, tengok pada fx kita. Berbalik pada fungsi yang single itu, fx kita. Tebalkan sikit F kita sama dengan apa tadi? Fx sama dengan apa? X tolak 2. Okay, ingat tak? Kita buat gabungan. Kalau x ni ganti, x ni ganti. Betul tak? Kalau kita gantikan nombor 1, ini pun gantikan dengan nombor 1. Kalau kita ganti dengan bintang, ini pun gantikan dengan bintang. Betul tak? Kalau ganti dengan Cikgu Remy yang happy, apa tu, ganti pun sini pun ganti dengan Cikgu Remy yang happy. Okay, so maksud saya, apa kata kalau kita gantikan dengan gx? Pernah tak? Ganti dengan gx, macam mana itu? Macam mana itu? X ini kita gantikan dengan gx. Tengok apa jadi. Ini teknik Yang lain-lain tu awak punya algebra tolong cikgu hari tu macam melopong tengok algebra cikgu. Dah aku lepas. Kesian tu orang. Nak faham algebra lagi, nak faham apa teknik ni. Jadi apa jadi pada x ini? Gx juga, betul tak? Okey, kita ganti. Teknik ganti. Algebra ni banyak teknik ganti Kalau x ni ganti gx, x ni pun ganti dengan gx. Apa tak? Okey. Sebelah kiri. Okey, sini okey lah. Sebelah sini okey. Sebelah sini. Tengok sebelah sini. Fgx. Fgx sama dengan apa? Ya Fgx sama dengan apa? Fgx sama dengan apa? Tada. Okey, yang sebelah sini lah, sebelah sini. Sama dengan apa? Okey, boleh tak kita gantikan? Ganti. So algebra punya penyelesaian banyak pada ganti. X tolak 5 sebelah sini jadi X tolak 5. Kacau, masuk bunyi-bunyi dalam ni. X tolak 6 sama dengan apa? Gx tolak apa? 2. Okey, maksud saya gantikan yang ni. Nampak? Okey, so apa gx? Seterusnya boleh tak kita dapat fungsi gx? Boleh. Macam dapat fungsi gx? Allah, macam-macam bunyi. Dengarlah suara dia. Okay.
Okay, never mind. Okay, itulah perimbun ya, happy selalu. Okay, so jadi tambah 2 jadi GX dah dapat. Kan senang tu. Betul tak? Kan? Negatif 2 pindah sana jadi tambah 2. Nak selesaikan. Okay, bagi ni kuasa ni 1 darab apa? Darab 6 jadi X tolak 5. Selesaikan bawah lah. Selesaikan bawah. Okay, 6 tambah 6 12 bagi 6 kan, darab apa? Darab 6 kan, pembawah kena sama kan, ingat tak? Okay, so ni jadi apa? 6 X tolak 5. Tak cantik tulisannya. Okay, X tolak 5 apa? Tambah 12. Itulah GX. Dah selesai belum? Belum. Negatif 5 tambah 12 apa? 7. So saya ni kita buat GX kat sini, tukar tempat je. GX sama dengan X tambah 7 bahagi 6. Salin. Alright. Saya salin pun tak apa, nanti video ni cuba bagi. Dah. Don't worry. Setiap kali kelas cikgu akan buat rakaman pada hari tertentu lah, just in case. So bagi soalan yang susah, yang susah-susah tu cikgu akan buat rakaman. Don't worry. Okay, faham tak ni? Ni tak payah tunjuk lah ni. Ni awak dah pandai kot. Ini bagian ni. Fikir ni lah. Ni algebra hati-hati cikgu tengok algebra itu bila cikgu buat soalan hari tu kelas gitu, semua macam melopong je lah. Kiraan banyak. Okay, so ada apa soalan tak? So apa teknik ni dinamakan ni? Teknik kanan. Kenapa kanan? Teknik kanan. Teknik kanan sebab dari F dengan G kita nak keluarkan G. Ini teknik kanan. Okey, cuba buat nombor 3 lah. Nombor 3 susah sikit ni. Okey, dah. Alright. So ingat bila masa boleh? Okey, nombor 3. Boleh nombor 3? Dah siap? Faham Okey, nombor 3. Nombor 2 buat sendiri. Okey, contoh nombor 3. Fx sama dengan apa tu? 3x tambah 2. Tiba-tiba dia bagi f gx sama dengan apa ni? Oi, banyak ni. 9x kuasa 2 tolak 6x tambah 5. Dah. Baik. So sekarang ni kita nak cari apakah fungsi gx kita ni. Beti dah habis ni. Okay. Apakah fungsi gx? Oh, gx kat dalam ni. Nampak tak? So teknik apa kita gunakan? Teknik kanan. Sebab dia antara F dengan G tu. G tu paling kanan dari F. So ini teknik kanan. Jadi masuk rakaman suara. Okay. So F X ganti dengan GX. Cuba warna merah Ini nampak sikit. GX. Okay. Kemudian sama dengan 3 X ni pun ganti juga dengan GX. Setiap ada dalam X kita gantikan GX. Boleh? Okay. Okay, salin. Nanti lambat pula nak tunggu cikgu salin, salin. Macam tu je. Salin ni je. Nampak? Alright. So yang sini biarkan. Dah okey dah. Yang sebelah kiri kita ni ni. Sama dengan apa ni? Tara. Nampak? Kan? So kita gantikan itu dengan yang ini. FGX. Gantikan yang itu. Okay, so jadi cerita dia akan dapat sebelah yang sini akan jadi 9x kuasa 2 tolak 6x tambah 5. So semua itu kita akan jadikan sebagai 3gx okay, tambah 2. Okay, follow je, follow through.
Cuma ini kita tukarkan dengan yang itu. Okay, yang lain tu kita buatlah secara algebra. Sebagai contoh algebra, kita pindahkan 2 dulu, betul tak? Positif 2. Sebab ni sekarang kita nak dapatkan GX saja di sini. 2 ni pindah sana, tolak dengan 5, jadi apa? 9x kuasa 2 tolak 6x tambah apa? 3. Bagus. Okey, GX. Okey, baik. Sini kan? Ada 3 GX, jangan lupa GX. Okey, salin dulu. Siap langkah salin. Faham kan? Cuba faham. Yang dah buat bagus. Yang dah buat very good. Tapi tolong yang lain tolong jangan terikut ilmu. Belajar sama-sama. Baik, seterusnya apa kita buat? 3 ni kita nak pindah ke sebelah sini pula. Ni 3 ni dah tak? Pindah saja jadi apa? Bagi. Maknanya semua ini kena bagi. Ini kena bagi 3. Semua semua koefisien ni kena bagi yang 3. 3 tambah 3 bagi 3. Dah dapat GX. Okey, clear? Clear? Very clear. Cikgu Remy cakap macam tu, ke senang? Okey, so jadi GX sama apa? Oh, ni semua boleh bagi 3. Jadi kita boleh buat GX ni sebelah kiri ini. Okey. Sama dengan 3x kuasa 2 tolak 2 tambah 1 akhir jawapan kita. Okey, yang cikgu risau tentang ini je lah. Yang lain-lain tu awak punya algebra masing-masing. Jadi algebra awak okey ke tak okey? Dan itu yang cikgu paling risau. Untuk exam esok banyak algebra Okey, banyak algebra pada fungsi. Okey dah, salin Okey, next, bahagian D. Okey, tengok D. Yang nombor 2 buat sendiri, cuba. Tapi yang D ni cikgu nak ajar terus. Tengok D soalan bahagian D, muka surat 8 sama, muka surat sama. Okey, untuk bahagian D, soalan nombor 1, baca soalan dulu. Diberi fungsi G dan fungsi gubahan FG. Tentukan fungsi F. Alamak, fungsi F pula. Okey, sekarang ni soalan nombor 1, dia bagi GX. Okey, GX sama dengan apa ni? Sama dengan 2x tambah 1. Buat macam ni. Lepas tu FGX sama dengan apa? FGX sama dengan 3x tolak 8, betul? Okey, tengok soalan masing-masing. 3x tolak 8. Sekarang soalannya suruh kita cari apa? F. Cari Fx. Okey, tengok yang bahagian gabungan ini. FG. Sekarang kita nak keluarkan sebelah kiri. So ini namanya teknik kiri. Tadi teknik kanan. F ni kita nak keluarkan, nak tahu apakah fungsi Fx. Sekarang ni F ni dah gabung dengan G, bercampur lah. Ni campur lah dia. Dia bercampur lah. Okay, so ini dinamakan teknik kiri. Kenapa cikgu bagi teknik kiri? Sebab antara F dengan G, F ni yang kita nak keluarkan dia sebelah kiri daripada G. Okay, so awak ingat ikut padam. Teknik apa? Kiri. Okay, tak ada respon. Teknik apa? Kiri. Okay, nanti dengarlah suara cikgu. Suara cikgu bila masuk dalam video comel sikit. Kan tak boleh. Dah. Baik, so teknik kiri ni berbeza sikit. Teknik kiri ni berbeza sikit. Apa kita buat dari GX kita ni? Okey, ini penting andaikan. Cikgu buat sini andaikan daku. Baru masuk. Okey, andaikan Y sama dengan GX. Macam kita buat songsang. Y sama dengan GX. Andaikan saja Y sama dengan GX, boleh. Teknik kiri ni berbeza sikit. Kita andaikan Y sama dengan GX, tulis. Kemudian lepas Y sama dengan GX, okey, jadi kita punya ni akan jadi apa? Y sama dengan 2x tambah 1. Betul? Okey, dia macam songsang, yang mana semua nombor-nombor yang berada di X kita pindah kepada Y dengan operasi yang betul lah. 1 positif pindah jadi tolak, 2 bahagi 2 darab pindah akan jadi bahagi. So kita akan dapat
Y tolak 1 bahagi 2. Okey. Alah, hilang. Okey, ini kita punya X kita. Okey. Ataupun nak cikgu buat step by step, cikgu boleh tunjuk step by step. Okey. Okey, satu pindah dulu, jadi Y tolak 1 sama dengan 2X. 2 pindah jadi apa? Jadi bahagi kan? Okay, Y tolak 1 bahagi 2. So itulah X kita sekarang. Okay, sekarang ni cikgu nak awak highlightkan benda ni. Highlight apa cikgu? Tanyalah. Okay, so jadi Y dx, okay, dengan ni kita highlightkan. Highlightkan pen merah ke apa? These two are very important. Important? Yes. Tanya itu, kenapa important tu? Kenapa important? Tanya. Okay. Kenapa? Bagus. Okay. Ada respon. Tak ada respon ni pening pula itu. Okay. FGX kita, kenapa dia sangat important? Okay, ini tujuannya. 3x tolak 8. Betul tak? 3 dia cantik sikit. 3. Okay. Baik. Okay, kenapa dia important? Yang awak highlightkan tadi, kan? Yang awak highlightkan tadi, kita akan gantikan semua dalam ini. Wow, macam mana tu? Tanya macam mana? Macam mana? Okay, good. So, bila ditanya macam itu, cikgu jawablah. Okay, so GX kan? Gantikan dengan Y. Apa jadi? Kan kita andaikan Y sama dengan GX kan? So, kita gantikan dengan F Y. Okay, dah. Terus gantian pertama. Gantian kedua, yang ini. Setiap X gantikan dengan Y tolak 1 bagi 2. Yang ini. Ini apa jadi? 3 Y tolak 1 bahagi 2. Okay, tolak 8. Dah ganti kan? Dah, betul? So maknanya GX gantikan Y, X gantikan dengan yang ini. Boleh? Sebab itu kita tadi kita letak X sama dengan apa? X sama dengan Y tolak 1 bagi 2. Itu tujuannya kenapa cikgu suruh awak highlight dua benda ini. Kita gantikan. So banyak kepada teknik algebra ni nak penyelesaian masalah, kita banyak guna kaedah ganti. Ni ganti ni. Kita ganti. Dapat jawapan. Okay, now look. Fy equals to 3y minus 2. Jadi nak samakan pembawah, kembangkan atas dulu. 3y tolak 3, ini bahagi 2. Samakan pembawah 8. Okey, maknanya kalau ni 1, ini darab 2, ini darab 2, betul? Algebra algebra masing-masing. So maka pembawah dia 2, atas tu 16, betul? 2, 16, betul? Okey, selesaikan pembawah. Jadi apa? 2, apa hilang pula. Jadi atas tu akan jadi 3y tolak 3 tolak 16. Tak cantik tapi macam ni okey lah tu. So, sini sambung. Ni. Okey, jadi Fy kita, Fy, okey, dah ujung kertas ni tapi boleh sambung lagi. Wah, hebat lah. 3y tolak 3 tolak 16 apa? 19 kan? 3y tolak 19 bagi 2. Okey, sekarang ni dalam bentuk Fy. Soalan kita nak Fx. So, Y ni awak ganti dengan X, ini pun ganti dengan X. Dah selesai. Fx baru habis kat sini Jangan habiskan Fy Ini nak dalam X. Dah dapat, alhamdulillah. Okey, itulah cerita dia. Saya nak faham tak? Tak faham tengok video cikgu, cikgu bagi. Okey. Cikgu rakam video ni rakaman Baik, ada masalah tak yang lain-lain? Okey, soalan apa lagi cikgu nak tunjuk daripada bahagian D ni? Soalan apa? Pilihan dulu. Tanya. Which question you want?
2 or 3? 3. Alright, let's do question number 3. Let's do together. Come. Number 3. Okay, yang dah buat bagus. Jadi kita clearkan sikit pemahaman ya. Now, kita ada GX. Number 3, please follow. Number 3, DX ialah 3 bahagi X. Okay, not to worry. 3 bahagi apa? X. Kemudian FGX sama dengan apa? Sama dengan X kuasa 2 tambah 2X. Okay, jangan risau. X kuasa 2 tambah 2X. Okay, now sorry, ada persoalan. So kita nak apa ni? Cari apa? Fx. So teknik apa kita gunakan? Teknik kiri. Okay. Okay, teknik kiri ni awak kena ingat setiap kali teknik kiri kita jalankan, kita andaikan Y tu GX. Highlight Y tu apa? GX. Okay, so ini kita andaikan Y tu GX. Okay, highlight kan. Kemudian bila Y sama dengan GX, ni ganti menjadi Y sama dengan 3 bahagi X. Okay, apa yang ada nombor di sini kita pindah kepada Y. Okay, ataupun senang cerita X kita pindah sana darab dengan X, darab dengan Y, sorry. Okay, and then Y ni darab pindah balik. Dah dapat dalam bentuk X kan? Okay, itu macam songsang lah. Maka yang bahagian ini nombor 1 dan nombor 2 ni adalah sangat penting, crucial. Okay, penting kenapa sebenarnya? Kenapa penting? Kenapa penting cikgu? Okay, good. Kenapa penting? Sebab okay, FGX kita digunakan untuk gantikan Y dengan X. Okay, gantikan Y dengan X. Macam mana cikgu Rini cakap itu? Tanya cikgu, kenapa cikgu Rini cakap itu? Tanyalah. Ya, respon sikit. Okay, so GX ni apa? Tadi cikgu kata GX ni kita gantikan dengan Y. Sebab andai tadi ya. So jadi F Y. Okay, dan sebelah sini kita ada 2X ni. Kedua-dua X ni kita gantikan apa istilah kita sebut tadi. X sama dengan apa? 3 per Y. So jadi 3 per Y kuasa 2 tambah 2 3 per Y. Buatlah macam ini. Okey, kuasa 2 3 per Y akan jadi 9Y kuasa 2 tambah 2 darab 3 6Y. Ini algebra awak masing-masing tolong jaga algebra. Okey, dapat? Baik, terusnya apa? Oh, sini Y kuasa 2, sini Y, pembawa nak samakan jadi apa? Ni darab Y. Baik kita clear sikit Ni darab Y jadikan Y kuasa 2 ataupun darab Y, nak samakan pembawah. Kan? Ingat tak? Pecahan awak masing-masing lah. So kita akan dapat lebih kurang Fy sama dengan 9Y kuasa 2 tambah 6Y bagi Y kuasa 2. So ini semua akan jadi 9 tambah 6Y bagi Y kuasa 2. Yeay, dah dapat. Dah dapat ke belum? Dah akhir jawapan belum? Belum. Kita nak apa? X. So Y ni ganti dengan X, semua tu ganti dengan X. Okay? Alright. So ada apa persoalan tak? So Fx sama dengan 9 tambah 6X bahagi X kuasa 2. Dah selesai. Soalan nombor 3 dah buat. Nombor 2 dengan nombor 2 soalan bahagian C betul buat tolong buat sekarang. Tak faham tanya cikgu. Okey, so itu saja untuk rakaman kita. Nanti bila-bila boleh tengok Stop recording. Are you sure you want to stop? Yeah.